Jom semua tengok Upin Ipin bersama. Nak bersama-sama. Pada sesuatu petang, Opah memberi duit raya kepada Upin Ipin. Upin Ipin ingin membeli kereta kontrol warna merah. Setelah beli, Upin Ipin ajak rakannya berlumba kereta kontrol di padang. Upin memenangi perlumbaan tersebut. Mereka begitu gembira, special daripada mereka. Upin terkejut apa yang terjadi kepada ayam bakarnya. Ipin pula terubur garam lebih pada masakannya. Upin Ipin tidak boleh duduk satu tempat dan risau kerana masakannya dalam masalah. Ipin terlampau gelisah dengan masakan kali ini. Upin Ipin menyediakan masakan kepada juri untuk dirasakan. Walaupun masakan berada dalam masalah, tetapi juri berpuas hati dengan rasa masakan mereka. Upin Ipin merasa gembira kerana pertandingan sudah selesai. Lucu Upin dan Ipin. Apabila Upin dan Ipin membuat kekecohan di halaman rumah, mereka bermula dengan mengejar ayam di belakang rumah, tetapi keadaan menjadi huru-hara apabila mereka tercabut beberapa bulu ayam secara